saya akan menerangkan tentang apa yang saya belajar dalam kelas UKS 10101. Kalau korang nak tahu, bola jaring ni salah satu aktiviti yang betul-betul mengeluarkan peluh. Banyak sangat sebab kita menggunakan aktiviti fizikal. Kita guna tangan, kaki dan juga kita sentiasa bergerak. Jadi, aktiviti sukan seperti bola jaring ni dia banyak menekankan aspek kemahiran, koordinasi, kerjasama pasukan. Jadi pada pandangan saya, bola jaring ni merupakan sukan yang mampu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, ketahanan badan dan juga kecerdasan mental. Sebab setiap pemain tu dia perlu bergerak secara aktif. Dalam masa yang sama, otak dia kena berfikir dan merangka plan untuk next step. Maksudnya dia kena cepat berfikir, dia kena cepat bertindak supaya dia boleh dan juga kena berkomunikasi dengan jelas bersama rakan pasukan dia. Jadi, saya rasa macam bola jaring ni sangat-sangat aktiviti yang sangat-sangat mencabar. Bukan sahaja mencabar tengok tu, ayam pun setuju. Dia bukan sahaja mencabar kita punya mental, tapi juga mencabar kita punya fizikal. Kita kena pantas bergerak, kita kena bijak menyelit, kita kena fokus dan juga aware dengan kita punya pergerakan body supaya tidak berlakunya body contact dan juga gerak kaki. So, apa tu body contact dan gerak kaki? Sabar dulu. Lepas ni saya akan terangkan. Hai guys, saya nak menerangkan balik dan merefleksikan balik apa yang saya belajar dalam kelas UKS 10101 bola jaring bersama Madam Mai dan juga Madam Yu. Jadi, sebelum kita masuk padang, sebelum kita main, sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, kita kena tahu dulu kedudukan atas padang pemain-pemain bola jaring ni. So, kita ada 7 posisi, which is center, WA, WD, GA, GD, GS dan GK. Apa diorang tu? Kenapa? Huruf apa tu kan? Okey. C, center. GA, GD, GA goal attack, GD goal defense, WA wing attack, WD wing defense, GS goal shooter dan GK goalkeeper. Jadi, kedudukan mereka ni saya akan paparkan di sebelah. Tengok ni. Okey, ni kedudukan dia. Korang kena ingat tau, kena betul. Kalau salah, tak boleh, memang tak boleh main lah. Sebab setiap posisi ni, dia terbahagi sebab tempat yang diorang boleh masuk limit. Kecuali center. Center boleh masuk semua, kecuali D, dalam petak D. Dan yang lain-lain ni nanti saya akan terangkan kedudukan dia dengan lebih detail. Jadi, center boleh masuk ke tiga-tiga petak kecuali petak D. Manakala GS dan GK duduk di dalam petak D. Dan diorang boleh keluar petak yang pertama sahaja. Petak tengah diorang tak boleh masuk. Dan kalau WA dan juga WD, mereka boleh masuk petak yang mereka duduk yang juga petak tengah. Manakala GA dan GD juga sama. Petak yang mereka duduk dan petak tengah juga D. Kalau WA dan WD tadi, diorang tak boleh masuk D. Jadi, penting untuk korang tahu kedudukan korang. Kalau korang bawa, tengok pada bib, korang pakai posisi apa, dan kena ingat korang boleh masuk petak mana. Kalau tak, nanti pengadil akan warning korang dan juga bola akan dipaskan kepada pihak lawan sebab korang hanya salah kedudukan. Jadi kena hati-hati tau. Okey, dan selepas tu kita akan masuk ke bahagian hantaran bola. So, dalam bola jaring ni, apa yang saya belajar dalam kelas UKS 10101 adalah hantaran aras dada, hantaran aras bahu dan hantaran aras kepala. Kita akan bergerak kepada hantaran aras dada dahulu. So, apa yang saya tahu, hantaran aras dada ni ialah hantaran yang kita nak hantar kepada ahli pasukan kita dengan cepat. Jadi, kita kena letak bola tu separas dada kita dan kita kena tolak. Bukan baling, bukan lambung ke apa, tak. Kita kena tolak supaya daya tolakan tu menyebabkan bola tu sampai cepat kepada ahli pasukan kita dan ahli pasukan kita dapat terima bola tu juga paras dada.
Jadi taklah berlaku bola terlepas ke, bola tergolek ke, apa ke. Sebab ini ialah cara hantaran cepat. Cara hantaran cepat dan juga dengan jarak yang dekat. So, kita kena pastikan kita punya kaki sentiasa dalam keseimbangan yang membolehkan bola tu tepat sampai kepada kita punya lawan. Kita punya ahli kumpulan. Seterusnya ialah aras bahu. Aras bahu ni pula, dia untuk kita sasarkan dengan lebih jauh dan juga cepat. Maksudnya, kalau contohnya kita ada lawan di depan kita dan ahli kumpulan kita tu di belakang lawan, kita boleh gunakan hantaran aras bahu. Ataupun lawan tu bukanlah depan kita, macam tepi kita ke apa ke, kita boleh gunakan hantaran aras bahu untuk hantar kepada kita punya ahli kumpulan dengan jarak yang lebih jauh sedikit daripada hantaran dada, tetapi cepat. Hantaran aras bahu ni kita menggunakan bahu yang kita dominan, tangan dan juga bahu kita dominan, supaya hantaran tu lebih kuat dan juga cepat. Kalau lepas tu hantaran aras bahu ni dia banyak menggunakan kekuatan lengan, koordinasi badan dan juga ketepatan sasaran. Lepas tu, saya belajar juga tentang hantaran aras kepala. Bola tu kena berada betul-betul di atas kepala kita. Atas kepala untuk kita baling dengan jarak yang lebih jauh kepada pasukan kita. Hantaran ni biasanya kita gunakan apabila ada pihak lawan yang menghalang laluan bola, yang menghalang kita. Contohnya kalau kita dikepung oleh pihak lawan, hantaran aras kepala ialah hantaran yang paling tepat untuk kita guna untuk bagikan bola kita kepada ahli pasukan kita yang lain. Sebab dalam bola jaring, kita tak boleh pegang bola lebih daripada 3 saat. Jadi, kita gunakan hantaran aras kepala untuk bagi kepada ahli pasukan kita kalau kita dikepung. Sebab hantaran aras kepala ni, bola tu akan jadi tinggi. Susah untuk pasukan lawan capai bola. Sebab bola yang daripada aras kepala kita lempar begini, jadi bola tu akan jadi tinggi dan juga laju dan juga jauh. Jadi bolehlah ahli pasukan kita mengejar bola sementara sebab lawan dah ada depan kita. Jadi ahli pasukan kita boleh pergi jauh sikit untuk ambil bola daripada kita. Dan kalau dalam keadaan macam ni, memang hantaran aras kepala yang paling tepat untuk kita gunakan nak passing bola. Dan satu lagi yang saya belajar dalam kelas UKS 10101 ni ialah gerak kaki. Okey. Kita semua kena tahu yang apabila kita memegang bola, kita tidak boleh berjalan. Jadi, contohnya kalau kita ambil bola, kaki first yang jatuh, which is kita panggil kaki paksi, dia tak boleh bergerak. Hanya kaki yang satu lagi boleh bergerak, iaitu kalau kita nak passing bola, kita nak bergerak menghadap kawan kita, kita pacakkan kaki paksi dan pusingkan badan menggunakan kaki yang lagi satu dan passingkan. Dan itu syarat yang paling utama. Apabila kita memegang bola, kita tidak boleh berjalan. Jadi, gerak kaki ni adalah salah satu benda yang sangat-sangat dititik beratkan dalam bola jaring. Kalau dalam bola jaring, kita selalu dengar orang panggil stepping. Okey, yang last kali saya belajar dalam kelas bola jaring UKS 10101 ialah body contact. Body contact ni ialah pergerakan ataupun perbuatan bersentuhan badan secara berlebihan tidak dibenarkan dalam bola jaring. Jadi, kita kena sentiasa pastikan kita tak boleh rempuh, kita tak boleh rapatkan badan, kita tak boleh rampas bola ke apa ke, tak boleh. Kita kena cari cara untuk dapatkan bola, macam rebut, macam masa diorang baling ke. Tapi kalau diorang tengah pegang ataupun apa semua, kita tak boleh rampas, yang ambil bola daripada tangan orang tu, tak boleh. Itu dikira kontak. Dan kita kalau contohnya untuk kedudukan GK, GS, GD, GA di dalam D, kita tidak boleh halang mereka ketika mereka nak shoot. Kita tak boleh halang dengan dekat dengan badan. Macam dekat dengan badan diorang, tak boleh. Itu akan dikira kontak. Jadi kita kena sentiasa pastikan jarak antara kita dan juga GK ataupun GS ke apa semua tu adalah dalam sekurang-kurangnya selangkah. 1 langkah. Kalau macam
kita dekat, kita akan dikira sebagai body contact. Dan kalau body contact, bola akan dapat pada pihak lawan. Jadi kesimpulannya, banyak sangat aktiviti-aktiviti kecergasan yang saya belajar semasa saya mengambil kelas kursus UKS 10101. Saya juga belajar macam mana nak work in group, bekerja berkumpulan, membuat keputusan, dan juga macam mana nak rancang strategi, macam mana nak pastikan ahli kumpulan tidak melakukan kesalahan ke, berlatih bersama-sama. Banyak sangat aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan juga banyak sangat perkara-perkara yang saya belajar, yang saya tak tahu, jadi saya tahu. Jadi terima kasih kepada Madam Mai dan juga Madam Yu kerana telah mengajar saya ilmu baharu. Sekian, itu sahaja daripada saya, Anafisha binti Jasni, dengan nombor kad matrik C24A2675. Bye.